Okey, ini adalah satu topik yang sebenarnya saya dah lama nak buat ulasan, tapi asyik lupa dan hari ni tiba-tiba saya teringat lah. Okey. So hari ni saya nak mengulas tentang satu brand yang agak kurang popular sekarang ni ataupun yang kurang menarik perhatian runner-runner, iaitu brand Nike. Okey, macam yang pernah saya ceritakan sebelum ni lah. Journey larian saya ni bermula dengan Nike. Saya masih ingat lagi, kasut pertama yang saya serius untuk running saya beli di Alisan, iaitu kasut Nike Revolution 6. Masa tu bagi saya kasut running ni tak perlu, saya tak pernah terfikir nak beli kasut mahal masa tu. Bagi saya macam whatever yang cukup budget, which means bawah 200 masa tu, saya akan beli lah. Sama juga macam saya punya kasut futsal dengan kasut bola saya, semua saya akan beli bawah 200 lah masa tu. So selepas saya try beberapa kasut dekat Alisan tu, dan akhirnya saya tertarik dengan Nike Revolution 6 lah. Dan selepas tu bila saya dah start terjebak dengan running event lebih serius, saya mula beli kasut cover plate lah. Ini biasalah, terracun dengan review-review kat internet kan. So saya pun beli kasut Nike Zoomfly 4. Yes, Nike Zoomfly 4. Itu kasut carbon plate pertama saya beli di Mitsui Sepang lah. Masa tu Mitsui GPO seronok pergi, sebab masa tu mungkin running scene tak beberapa havoc macam sekarang. So kasut carbon plate tu bersepah lah dekat kedai-kedai macam tu, dan harga yang murah. Saya ingat lagi kasut Zoomfly 4 tu saya beli dengan diskaun 40% lah. Pertama 30% untuk kasut tu punya diskaun, lepas tu tambah 10% lagi dengan first time beli dengan apps lah, member. So bayangkanlah kan, daripada 500 jadi dalam 200 something. Itulah kisah Nike lah. So kenapa saya memilih brand Nike? Kenapa dalam banyak-banyak brand kita tertarik dengan Nike, especially zaman-zaman selepas Covid dengan sebelum Covid tu. So ramai lah orang start terjebak dengan running bermula dengan brand Nike. Punca dia sebab kita semua tahulah, marketing Nike tu dia lebih kepada storytelling dan inspiration. Dia menunjukkan bahawa running tu memberi inspirasi, memberi kekuatan, memberi tujuan hidup. So dia membuatkan orang lagi tertarik lah. Walaupun kita tak boleh cakap Nike the best shoe. Ada lagi kasut yang lagi tapi macam saya cakap lah, the power of marketing tu bukan satu yang boleh dibuat main lah. Even benda yang tak pun jadi kalau marketing dia kena lah. Alright. So kenapa saya tertarik dengan Nike masa tu? Memang saya cakap tadi lah, inspiration, dan lambang swoosh tu pun memang dia memang memberi satu impact ataupun image yang menunjukkan rasa macam rasa bangga lah bila pakai, nampak macam kita ni runner dan sihat. Tapi berzaman tu saja, kalau tengok kasut futsal dan kasut bola, saya lagi prefer Adidas lah. Saya untuk kasut bola futsal saya lagi banyak Adidas. Tapi running ni dia special sebab Nike memang banyak promo running lah banding dengan brand-brand lain ketika itu. Waktu tu saya pun kurang pendedahan, sebabkan saya memilih Nike lah. Dan selepas itu saya membeli beberapa lagi kasut Nike, iaitu kasut Nike Pegasus 38. Pun kasut yang sedap, saya rasa sesuai untuk orang-orang yang beginner macam saya. Dan akhirnya one day tu waktu saya pergi GPO, tiba-tiba saya terjumpa Nike yang paling orang cakap ultimate lah masa tu, iaitu Nike Alpha Fly Next Percent One. Kasut yang saya macam betul ke nak beli ni kan. Tapi macam saya cakap lah, masa tu kasut carbon plate ni bersepah dekat tempat macam GPO, Mitsui kan. So dekat kasut tu pun saya beli dengan diskaun 40%. Pun sama juga cerita dia. 30% diskaun untuk kasut tu sendiri, daripada 1100 jadi dalam 700 something. Dan 10% lagi tu tak salah saya ialah birthday. Tak silap saya birthday lah, sebenarnya masa birthday kasut tu. Saya kira macam dia birthday lah kasut tu kan. So di situ bermula lah hype dengan kasut tu. Dan kasut tu memang bagi saya dia memberikan experience yang lain lah. Saya tak pernah pakai kasut yang experience macam tu, iaitu ringan, padu. Dan memang waktu malam tu first time lari, saya terus buat PB 5 kilo lah. Ingat lagi lah kan. So masa tu kita boleh cakap kasut-kasut Nike, design dia pertama memang menarik, dan kedua performance dia pun memang kena dengan dia punya style zaman tu lah kan. Alright. So memang kalau Nike tu dia keluar baru je, orang semua excited nak beli kan. Tapi yelah,
kalau kita tengok setiap perubahan sepatutnya next iteration sepatutnya akan lagi better, tapi Nike ni terbalik. Next iteration yang makin lama makin teruk berbanding dengan yang previousnya. Kita ambil contoh dengan Alpha Fly kan. Okay, ramai orang agree lah yang Alpha Fly Next Percent 2 tu tak sesedap yang number 1. Begitu juga dengan Zoom Fly 5 tak sesedap dengan 4. Begitu juga dengan Pegasus 39 tak sedap 38. So tak tahu di mana silapnya kat situ. Adakah Nike ni dia memandang remeh orang punya perception sebabkan brand dia dah cukup power, so whatever yang dia jual orang akan beli. Okay, so menyebabkan dia macam tak apa serius lah. Dan kalau kita tengok dia punya iteration perubahan tu pun tak beberapa banyak, so tak apa menarik lah kan. Okay, so begitulah masalahnya Nike ni. Kalau kita tengok, okay, kita tak nak panjang lebar video ni, okay, so saya skip kepada yang latest punya version lah. Okay, so inilah opinion saya lah. Okay, bila saya tengok kasut-kasut Nike yang baru-baru ni, terus terang cakap lah, saya tak ada selera nak beli. Okay, ini saya punya pendapat lah. Okay, orang lain terpulang. Pertama bagi saya design dia nampak bulky. Okay, design dia nampak tak tahu lah, bulky. Nampak tengok pun dah tak cantik dah. Kalau pakai pun automatic tak handsome. Okay. Dan kedua memang saya tak tahu kenapa kasut dia semua berat-berat. Kecuali Vaporfly 3 itu je yang ringan dengan Alpha Fly. Tapi Alpha Fly 3 tu pun tak seringan Metaspeed, tak seringan Dios Pro, tak seringan dengan apatah lagi Pro Evo Pro Evo tu kan. So tak tahu masalah dia. Okay, so disitulah nampak macam kurang tarikan lah. Sampai bayangkan kalau pergi Mitsu itu ataupun GPO tu, memang dia punya diskaun tu gila-gila tak laku. Bayangkan sampai boleh dapat 100 lebih. Faham tak? Pertama, rupa dah out. Ini di mata saya lah. Kedua, performance pegang pun dah rasa macam mahal berat ni kan. Ni kasut lagi berjalan ke nak pergi running kan. Okay, dan yang kedua, dan yang ketiganya memang pakai pun tak sedap lah. Bila pakai tu macam aduh, dah lah berat tak sedap kan. So, dan dia punya foam dia bagi saya tak tahu lah, mungkin dia terlalu bangga dengan dia punya Zoom X. Dia punya foam Fly ni Zoom React foam semua. Tapi dia tak sedar yang kompetitor dia dah jauh berinovasi lah. Kalau kita tengok S6 dia dah keluarkan foam yang lagi canggih. Okay, lepas tu Adidas pun foam lagi canggih. Even Puma pun dia punya foam pun dah lagi sedap kan. Tapi Nike dia still bangga dengan dia punya Zoom X lah. Apalah, macam dia rasa macam dia still hebat lah. Tapi itu kesilapan dia lah. Okay, dia tak tahu lah, maybe diorang ni tak buat benchmark ke apa kan. Bagi saya sepatutnya untuk industri ni dia kena benchmark lah. Okay, dia kena beli kompetitor ni kasut, dia kena bedah, dia kena check mana kekuatan kekurangan dan kenapa orang beli. Nike saya tak tahu kenapa, mungkin sebab dia terasa dia terlalu gegasi kot dah. Itu kesilapan dia lah. Kesilapan bila dah terlalu di atas tu, dia terlalu selesa dan dia terlupa bahawa orang dah makin dekat dengan dia. Macam itulah. So sampai sekarang pun dulu saya rasa last kasut dia yang hype dulu pun tak salah saya Alpha Fly 3 lah. Kasut yang sentiasa sold out kan. Dan kasut yang Nike selepas tu bagi saya macam kalau kita tengok sana dekat apps pun boleh beli dengan senang. Dekat kedai pun dah nampak bersepah kan. So nampaknya memang kurang sambutan lah. Paling sedih kalau pergi GPO Mitsu lagi lah. Kasut-kasut dia yang jual memang langsung tak menarik lah. Okay, untuk saya lah at least. Maksudnya lebih kepada kasut-kasut yang daily trainer, kasut-kasut yang untuk orang yang pakai lari casual lah. Tapi untuk serious runner dah susah nak jumpa. Okay, ni saya punya opinion lah. So begitulah Nike ni. Okay, yang terbaru yang saya tahu macam Vomero 18 kita tengok pun dah besar bagak tu kan. Walaupun ada review kata lari selesa, lembut, tapi jangan dilupakan lah. Okay, pertama manusia ni dia memang tertipu dengan appearance. Apa hal appearance kena cantik. Kalau tak cantik je orang tak akan pergi dah. Okay, so harap Nike boleh tukar design dia lebih kepada dynamic lah. Maksudnya kalau compare zaman-zaman dulu sebelum zaman-zaman apa ni Zoom Fly 4, Vaporfly 2, lepas tu Alpha Fly 1. Okay, kalau zaman tu design dia memang sleek tau. So orang tengok pun dah tertarik nak pakai. Dan dia pun masa tu ringan. Tapi kalau macam kasut running ni, orang buat bulky-bulky ni bagi saya macam dia kurang menarik lah. Kalau kita tengok macam S6 pun dah nampak design dia sleek kan. Nampak macam tengok pun dah tertarik. Adidas lagi lah dengan design terbaru dia, automatic nampak handsome lah. Evo SL lah, Dios Pro semua tu kan. Lepas tu apa lagi, Puma pun sebenarnya dia berat dan dia agak bulky lah. Tapi tak tahu design dia tu menyebabkan kita rasa nampak kasut tu cantik walaupun dengan bulky dan berat lah. Okay, situ design memang peranan lah.
So Nike di sini saya nampak dia kurang berinovasi dan still lagi dalam dunia short sendiri dia lah. Dan kita pun tahu, kalau siapa tengok review kat internet pun nampak yang banyak sale dia merosot, saham dia makin jatuh. Okay, so kita tak tahulah sampai bila. Sekarang ni saya rasa ramai pun tak berminat sangat lah nak pakai kasut Nike. Even kat running event pun saya tengok tak ramai lah pakai kasut Nike yang baru. Okay, paling banyak pun saya nampak adalah orang pakai Alphafly 3. So adalah kasut apa ni, Vaporfly, dan ada juga kasut-kasut yang iteration lama lah, macam saya ni Vaporfly 2, Vaporfly 1, Zoomfly 1. Okay, tapi macam baru-baru ni orang tak minat. Itulah kisah dia. Okay, so kita tak tahu apa yang berlaku. Adakah Nike akan membuat something dalam next iteration ataupun dia akan kekal dengan short sendiri, kita tak tahu. Tapi itu saya punya opinion lah kan. Kan lah, mungkin ada peminat-peminat Nike yang rasakan okey, kasut dia okey, go on. Okey, ni saya punya opinion lah. Tapi dari segi sale kita nampak lah. Okey, dari segi sale kita nampak lah sebenarnya memang bagi saya dia dah kurang popular lah banding dengan brand-brand yang lain lah. Gitu lah cerita dia. Alright, so tak kisahlah kasut apa anda nak pakai pun, make sure kasut tu sesuai dengan kaki anda dan sesuai dengan kewangan anda lah. Okay, sebab especially kasut-kasut yang berharga 500 ke atas ni nak beli fikir dulu. Okay, sebab once dah beli kasut ni memang nyesal lah kalau pakai tak sedap. Itulah cerita dia. Okay, so apa pengalaman korang dengan Nike dan apa pendapat korang dengan Nike, boleh share lah kan, kita dengar sama-sama lah. Sebab saya pun still lagi consider baru dalam 2 tahun 3 tahun tu, tak banyak experience lah. Especially yang zaman-zaman sebelum Covid saya lagi tak terlibat. Okay, zaman-zaman sebelum kasut carbon plate pun saya tak terlibat lagi. So siapa-siapa yang ada experience nak share tautan running, kita boleh share sama-sama lah. Alright, so kita jumpa lagi dalam video yang datang. Bye.